Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Berita baik untuk penerima sumbangan asas rahmah atau SARA 2026, khususnya bagi individu yang baru disahkan sebagai miskin atau miskin tegar dalam semakan EKASE pada 30 April 2026. Semakan terkini menunjukkan tunggakan bayaran yang sebelum ini tertangguh kini telah mula dikreditkan ke MyCAD penerima yang layak. Sebelum ini, ramai penerima meluahkan kebimbangan apabila mereka masih menerima kadar bantuan asal walaupun status EKASE mereka telah dikemas kini. Mengikut jadual, mereka sepatutnya mula menerima kadar baharu SARA bermula 1 Julai 2026. Namun begitu, proses pengemaskinian data mengambil sedikit masa menyebabkan bayaran yang diterima tidak mengikut kadar sebenar. Kini, isu tersebut dilihat telah mula diselesaikan apabila tunggakan bantuan dimasukkan secara berperingkat ke dalam MyCAD penerima yang terlibat. Sebagai contoh, bagi kategori isi rumah yang telah disahkan sebagai miskin atau miskin tegar pada 30 April 2026, kadar SARA yang sepatutnya diterima ialah 200 sentes sebulan. Namun pada 1 Julai 2026, sebahagian penerima hanya menerima 100. Ini bermakna terdapat kekurangan RM100 bagi setiap bulan bermula April, Mei, Jun dan Julai. Jumlah tunggakan keseluruhan ialah RM400 dan semakan terkini menunjukkan jumlah tersebut telah mula dikreditkan ke dalam MyCAD penerima yang layak. Bagi penerima yang terlibat, anda disarankan membuat semakan melalui portal rasmi SARA atau aplikasi MyKASE bagi memastikan baki terkini telah dikemas kini. Sekiranya masih belum menerima tunggakan, semakan boleh dibuat secara berkala kerana proses pengkreditan dilakukan secara berperingkat. Mulai 1 Ogos 2026 pula, penerima yang telah disahkan dalam semakan 30 April dijangka menerima kadar SARA EKASE mengikut kelayakan penuh. Sebagai contoh, kategori isi rumah akan mula menerima RM200 sebulan berbanding RM100 sebelum ini. Bagaimanapun, bagi mereka yang hanya disahkan sebagai miskin atau miskin tegar dalam semakan EKASE pada 20 Julai 2026, kemungkinan akan berlaku sedikit kelewatan. Pada 1 Ogos nanti, mereka dijangka masih menerima kadar bantuan SARA biasa terlebih dahulu, manakala pelarasan serta tunggakan berkemungkinan dibuat selepas data diselaraskan. Sekiranya proses pengemaskinian berjalan lancar, penerima yang terlibat dijangka mula menikmati kadar penuh SARA EKASE selepas pelarasan selesai mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak berkaitan. Bagi memastikan status bantuan sentiasa terkini, penerima disarankan membuat semakan melalui portal rasmi sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKASE. Di situ, anda boleh melihat baki terkumpul dalam MyCAD, tarikh pelaksanaan program, tempoh kelayakan serta maklumat pembayaran yang telah dikreditkan. Kesimpulannya, perkembangan ini pastinya memberi kelegaan kepada penerima yang sebelum ini menunggu bayaran tertunggak. Jika anda termasuk dalam kumpulan yang disahkan sebagai miskin atau miskin tegar pada 30 April 2026, semakan boleh dilakukan sekarang bagi memastikan jumlah bantuan telah dikreditkan mengikut kelayakan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan berita bantuan kerajaan yang pantas, tepat dan terkini. Jumpa lagi di video seterusnya.